Seterusnya anak-anak, makhraj khas yang ke-10, iaitu huruf yang keluar daripada hujung lidah. Cuba catat sama. Apa hurufnya? Iaitu nun. Ya, bagaimana cara untuk membunyikan nun ni? Melafazkan macam mana? Cuba anak perhatikan. Iaitu dengan mengangkat hujung lidah ke gusi atas yang di hadapan, terhadapan sedikit. Ya, terhadapan sedikit daripada makhraj huruf lam dan langit lembut diturunkan. Itu caranya anak. Cuba sama-sama ikut bunyi misalnya. Cuba kata min ni'matillah. Cuba. Min ni'matillah. Lagi cuba kata an. Kita dapat. Betul. Dapat. Rasa ujung lidah ini dia pukul, diangkat ke gusi hadapan di atas. Sedikit daripada makhraj apa? Hadapan makhraj dalam. Jadi, kita belum lagi betul tepat bunyinya kalau tak disempurnakan sifat dia anak. Di antara sifatnya sifat jahar. Tertahan angin ketika menyebutnya. Di antara sifatnya lagi istifal. Yang ini berbunyi tipis. Di antara sifatnya ada bunyi dengung. Kerana gunnah. Cuba kita perhatikan sekarang anak grafik kita. Bagaimana bunyi makhraj huruf nun ni. Nah, lihat. Ya. Itu di hujung lidah anak-anak. Tengok. Diangkat ke mana? Ke gusi hadapan lidah atas. Itu lidahnya tengok. Kemudian terhadapan sedikit makhraj lam. Tapi kali ini langit-langit lembut kena turun sikit. Terasa nampak langit turun. Itu dia anak. Kemudian anak mesti faham kalau belum sempurna dengan sifat dia, belum lagi sebutan nun ni tak ada tunaikan dengan tepat. Dia ada berapa sifat? 6 sifat. Cuba semikut. Dan lihat kepada grafik nanti. Istifal, cuba. Istifal. Jahar. Jahar. Tawassut. Tawassut. Infitah. Infitah. Izlaq. Izlaq. Gunnah. Gunnah. Itu pasal dia ada 6 sifat. Kita faham dah makna istifal, tipis, jahar angin tertahan. Tawassut, artinya satu sifat antara rakhawa dengan syiddah. Tidak terlampau kuat suara dibunyikan dan tidak terlampau perlahan. Infitah, makna lidah tidak terlekap di langit-langit atas. Izlaq, huruf yang paling mudah. Gunnah, ada dengung. Untuk perhatian anak, kalaulah nun ini mati bertemu dengan ba, maka kita tukar nun ini jadikan mim, ya. Jangan bunyi katalah macam mim ba'di, jangan baca min ba'di, kena baca mim ba'di. Tukar nun dengan mim. Kalau nun mati bertemu dengan ba, tukarkanlah jadikan mim. Ingat ya. Ya itu anak. Seterusnya kita beralih kepada makhraj ke-11 tadi. Tadi 10, ini 11 pula. Apa yang keluar kali ini anak? Di hujung lidah juga. Kali ini huruf yang keluar namanya huruf ra. Cik buka semua? Ra. Itu dia anak. Bagaimana caranya nak keluar ra ni anak? Ra adalah dikeluarkan hujung lidah. Tapi diangkat ke mana? Dia angkat ke gusi gigi hadapan yang di atas. Melencong ke belakang hujung lidah. Menghampiri kepada huruf nun ataupun lam sikit. Ya? Di antara huruf nun dan lam dia ada menghampiri situ. Jadi artinya, kalau kita sebut ra, dia ke belakang balik lari. Lari kepada makhraj. Cuba kita sama-sama, cuba kata ar. Cuba. Ar. Rasa tak lidah tu pergi ke belakang balik sama-sama anak-anak? Cuba para penonton semua baca kata. Cuba ikut. Ar. Cuba. Ar. Lagi sekali. Ar. Apa kita dapati? Ujung lidah tu, mula dia diangkat ke gusi. Lepas tu dia terus dia cenderung lari pula ke belakang sedikit. Begitulah sifat ra nampaknya. Cuba kita ikut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa ujung lidah dia lari ke belakang melencong. Di antara sifatnya anak, sifat jahar. Angin tertahan. Tak ada keluar angin. Mana ada angin keluar. Di antara sifatnya, izlaq. Cepat. Mudah. Senang. Senang. Cuba kita perhatikan grafik kita, anak. Macam mana grafik ini mengeluarkan bunyi sebutan ra daripada ujung lidah yang diangkat ke gusi gigi hadapan. Lihat. Itu dia. Ini ujung lidah lah namanya ni. Itu dia angkat. Itu dia. Ke gusi tengok gigi hadapan di atas. Tapi tengok dia terbalik pula lagi. Melencong ke belakang ujung lidah tadi.
menghampir kepada huruf yang nun dengan lam. Dengan kita tahu tu. Itu grafik kita anak ya. Kemudian, ra lah anak-anak yang paling banyak sifatnya. Yang lain semua ada sifat 6, 6, 6, 5, 6, 5, 6. Ra, 7 sifat ada. Cuba ikut apa sifatnya. Cuba kata izlaq, cuba. Izlaq. Inhiraf. Inhiraf. Takrir. Takrir. Infitah. Infitah. Jahar. Jahar. Istifal. Istifal. Tawassut. Tawassut. Izlaq apa artinya? Mudah, senang, ringan, cepat, dan pantas. Inhiraf, ia kata melencong ke makhraj yang lain pula. Dia ke belakang pula sikit lari. Takrir. Anak sudah tahu dalam sifat. Dia berulang-ulang. Bergerak lidah. Banyak kali kalau kita bunyikan rrrr, dia tak. Rrrr. Rrrr. Jadi kita nak jaga. Jangan kasih bunyi banyak-banyak. Bunyikan sekali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Kemudian terus sifat yang keempat, infitah. Lidah tidak melekap ke langit keras di atas. Jahar. Apa artinya? Angin tertahan. Istifal. Huruf ni pada asalnya dia tipis. Tapi ada kalanya nanti dia akan jadi tebal. Habis kita belajar tentang bagaimana rohnya boleh bunyi tebal dan tipis. Yang akhir tawassut. Dia tidak bunyi suara terlepas benar kuat. Dan tidak perlu terlalu perlahan. Itu dia 7. Jadi apa sifat yang perlu kita jaga anak-anak? Yang kita perlu perhatikan tentang sifat takrir anak. Kerana kalau tidak dijaga dia suka bunyi banyak. Kita bunyikan sekali saja anak. Ar-Rahmanir-Rahim. Itulah yang dimaksud dengan takrir. Apabila anak jumpa dengan huruf ini, jaga anak-anak. Hendaklah kita baca dengan satu kali bunyi. Lekapkan ujung lidah ke gusi hadapan. Ar sekali bunyi. Itulah caranya anak dalam takrir ni. Kalau dapat anak sebut dengan baik, artinya ra tidak berulang-ulang, tidak banyak gerak banyak. Itulah beberapa huruf yang kita dapat jaga pada kali ini anak. Ya, ra, lam, nun. InsyaAllah anak dapat menyebut dengan tepat apabila mengetahui makhrajnya dan mengetahui segala sifat-sifatnya. Jika kita bertemu anak. Dia ucapkan selamat menuju jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada pelajaran lalu, anak telah pun faham. Anak telah pun mencatat huruf-huruf yang keluar daripada lidah anak-anak. Di antaranya huruf dad, huruf lam, huruf nun, dan huruf ra. Setiap huruf telah cikgu terangkan bagaimana cara. Dengan grafik, bagaimana tengok lidah yang diangkat, kemana pergi anak. Yang pergi ke raham, yang pergi ke gusi. Dengan kita tahu segala makhraj ini, kita dapat sebut dengan baik, dengan tepat dan dengan fasih. Kali ini, cikgu nak menduga. Apa yang telah anak-anak faham, apa yang telah anak-anak catat, daripada pelajaran kita yang lalu, cuba sama-sama ikuti anak-anak. Dan kalau para penonton boleh menjawabnya, ada lebih baik barangkali. Atau perhatikan, betul atau tidak menjadikan panduan kita. Soalan yang pertama, anak. Cikgu bertanya kepada Muhammad Izzat kali ini. Cuba terangkan Muhammad Izzat, bagaimana cara mengeluarkan makhraj huruf dad ini yang pertama sekali. Cuba. Caranya ialah dengan mengangkat tepi di sebelah tengah lidah ke gigi geraham di atas. Sama ada di sebelah kanan ataupun kiri. Itu dia anak ya. Ada orang boleh sebelah kanan. Ada orang boleh sebelah kiri. Tapi ingat apa yang diangkat. Tepi. Tepi tengah sedikit. Lidah. Terus dia memukul ke gigi geraham. Ya. Yang di atas ini. Dia pukul. Katanya. Itu dia. Coba bagi satu misal. Coba begini macam mana. Idrib bi asakal hajar. Idrib. Itu dia. Idrib bi asakal hajar. Apa kita nak jaga dalam huruf dalam sifatnya cikgu nak tanya? Apa yang penting kita nak jaga supaya dapat betul bunyinya? Coba. Hendaklah juga dijaga ketebalannya dan jangan ada bunyi qalqalah huruf dad. Tebal mesti ada. Tebal. Kemudian jangan ada. Sebab dia bukan ada qalqalah. Kalau kita baca idrib.
Sudah salah lah. Sebab dia bukan kalau kalah, kita kalah-kalahkan. Tepat. Yang telah diberikan jawapannya anak. Ya, jadikan panduan kita. Soalan yang kedua. Cikgu bertanya kepada Muhammad Taha pula. Bagaimana pula dengan makhraj lam? Cuba terangkan. Di mana tempatnya? Bagaimana? Cuba. Caranya ialah dengan mengangkat tepi sebelah hujung lidah ke langit-langit atas dan menghampiri gusi di atas. Itu dia anak. Lain pula sedikit. Tadi di tepi tengah. Ini di tepi ujung. Lain kan? Tepi hujung. Lam. Selalunya lam ni yang paling mudah sebelah kanan. Dot sebelah kiri. Kalau sebelah kiri L tak mau jadi. L sebelah kanan lebih mudah. Jadi apa dia buat? Dia kata, diangkat tepi sebelah hujung lidah ke langit keras di atas. Kali ini menghampiri. Tidak pula betul gusi. Menghampiri gusi di atas. Coba bagi misalnya. Bunyikan. Coba. Misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba lagi. L bunyikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. L. L. Jangan kata all. L. Sudah kita dapat. Bagaimana bunyi. Apa di antara sifat-sifat yang kita nak jaga? Cuba boleh terangkan? Sifat-sifatnya ialah mudah, cepat, ringan dan pantas. Satu. Mana bukan main cepat kita. L. Dia tak L. Jangan baca Alham. Dia Alhamdu. Cepat, mudah, ringan. Lagi apa nak jaga? Kerana beramal dengan sifat izlaq. Pasal ada sifat izlaq dia bunyi cepat. Ya? Apa lagi nak jaga? Tertahan udara. Tertahan Udara. udara. Jangan keluar angin. Ada lagi? Ada. Berbunyi tipis. Kenapa? Beramal dengan sifat istifal. Istifal. Jangan lam bunyi. Alhamdu. L. Tipis. Cepat. Apa lagi kata dia? Tidak keluar angin. Itu jawapan Muhammad Taha tadi. Alhamdulillah. Tepat. Ini boleh jadikan panduan kita anak. Kali ini cuba kita minta kepada Suhana pula anak. Bagaimana dengan huruf nun yang kita pelajari dulu? Cuba terangkan makhrajnya bagaimana? Caranya mengangkat hujung lidah ke gusi hadapan di atas. Terkedah ke hadapan sedikit daripada makhraj lam. Lain pula sedikit kali ini anak. Ujung lidah juga. Tetapi diangkat ke gusi betul-betul. Gusi sebelah atas. Bukan gusi sebelah bawah. Awal tak bunyi. L tak bunyi mesti atas. L. Apa tu? Nun ya? An. Tapi dia terhadapan sedikit daripada makhraj lam. Baik, cuba bagi misal. Misalnya, min ni'matillah. Ni'. Betul, nampak kata lidah hujung tu betul ke gusi atas. Baik, cuba terangkan tentang sifat-sifat yang perlu kita pelihara, kita jaga. Boleh? Boleh cikgu? Ya. Udara tertahan kerana mengamalkan sifat jahar. Betul ya? Udara tertahan kemakmalan sifat jahar. Itu dia. Artinya jangan jangan dilepaskan. Baik, kepada Mastura apa lagi sifat yang kita nak jaga? Ya cikgu, iaitu berbunyi tipis kerana sifat istifal. Istifal. Jangan bunyi tebal kata dia. Sebab yang tadi all, L. Apa lagi kita nak tanya kepada Zahara yang kita nak jaga di antara sifat-sifatnya? Berbunyi dengung kerana beramal dengan sifat gunnah. Dia ada dengung. Huruf lain tak ada dengung. Mim dengan nun saja. Min. Ada dengung. Kena bunyi dengung. Itu dia anak-anak. Alhamdulillah. Segala soalan dapat dijawab dengan tepat. Seterusnya kita beralih pula kepada pelajaran yang baru anak-anak. Iaitu menyambung. Makhraj am, huruf yang keluar daripada lidah juga. Iaitu bahagian yang ke-12. Makhraj khas yang ke-12. Apa dia anak? Iaitu huruf juga yang keluar daripada ujung lidah. Ada 3 huruf ini anak di hujung lidah keluar. Hujung lidah juga, tapi ke mana mukulnya, ke mana angkat kita tengok. Cuba ikut semua kata ta. Cuba kata. Ikut ta. Dal. Ta. Ini 3 huruf anak keluar di hujung lidah. Tapi caranya kita nak tahu sekarang. Walaupun semua di hujung lidah, tapi ada tempat-tempat yang diangkat. Ada tempat yang dipukulkan, yang ditekankan. Makhraj huruf ta ni anak. Yang kita nak angkat ialah ke pangkal gigi yang di atas yang hadapan. Cuba semua. Cuba perhatikan lidah cikgu. Cuba kata semua. Matikan dia. Cuba kata at.
Coba. At. Lagi sekali. At. At. Artinya ujung lidah dipukul dekat pangkal gigi. Artinya pangkal gigi dekat bawah gusi lah. Ya, pangkal gigi tempat tumbuh gigi itu, dekat gusi itulah pangkal. Cuba semua lagi sekali, cuba kata at. 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 Kalau misal, kita kata tatlu. Tengok lidah. Tatlu. Jangan pukul dekat atas pula. Tart. Tak boleh. Kalau pukul dekat gusi, dia bunyi tart. Tak betul. Kalau ke bawah terus, tak bunyi juga. Dia nak dekat pangkal gigi. Waktu nak tumbuh tu kan, pangkal gigi, situ kita pukul. Lagi sekali juga. At. Itu dia anak. Apa kita dapat dalam sifatnya anak? Kita nampak angin keluar. At. Cuba kata at. Kenapa? Bersifat dengan hamas. Kemudian tertahan pula suara. At. Kerana bersifat dengan syiddah. Jangan lupa anak. Ketika bunyi ta ini, jangan pula ada bunyi huruf sin. Ada daripada orang yang kadang-kadang dia baca huruf, dia kata tats. Erti hamas bukannya keluarkan huruf sin. Huruf, dia punya angin saja kalau kita baca tats. Tahiyatu tats. Tak boleh. Jadi angin aja keluar sudah. Tatlu. Baik. Itulah huruf yang keluar pada ujung lidah yang mukul ke pangkal gigi yang di atas. Cuba kita grafik. Tengok. Ini dia ujung lidah. Apa? Diangkat terus. Tengok. Kemana perginya? Ke pangkal gigi hadapan yang di atas. Tepat. Itulah grafik kita dalam menunjukkan bagaimana bunyi makhraj huruf ta. Dia ada 5 sifat. Mesti ditunaikan. Kalau tidak, tak betul huruf ta ni. Cuba ikut semua. Dan catat. Syiddah. Cuba. Syiddah. 1. Hamas. Sifat yang kedua. Ismat. Sifat yang keberapa? 3. Infitah. Sifat yang keempat. Yang kelima. Istifal. Kita semua dah faham anak-anak semua, para penonton ya. Apa arti syiddah? Suara tertahan. Suara tertahan. Jangan lepaskan suara. Arti hamas, angin pula terlepas. Smart. Hurufnya berat sebutannya. Tak pantas. Tidak cepat. Infitah. Lidah terbuka, tidak terlekat ke langit keras di atas. Akhirnya istifal. Huruf ta ni sentiasa juga bunyi tipis. At jaga ter at. Jadi apa yang kita perlu jaga anak huruf ta ni? Yang pertama sekali, jangan bunyi tebal. Kerana sifat istifal. Misalnya kalau kita at-taibun, jangan at-taibun. Wa man taba, jangan wa man taba. Tipis lalu. Untuk perhatian anak, kalau ta ni mati, jumpa dengan huruf ta yang gemuk, ta ni kurus. Jumpa orang gemuk tadi, masukkan ta ni dalam ta. Dia artinya hukum idgham. Macam mana misalnya? Kita tengok kepada kita punya grafik. Kalau ada bunyi waqalat, waqalat ta'ifah. Cuba ikut semua. Waqalat ta'ifah. Jangan baca waqalat. Qalat ta'ifah. Qalat ta'ifah. Masukkan bunyi ta ni ke dalam ta. Setiap kali anak jumpa ta mati, jumpa dengan ta, terus masukkan ta dalam ta. Ya? Ingat. Untuk perhatian anak. Terusnya huruf yang kedua pula. Iaitu dal. Satu makhraj juga. Ketika dia angkat hujung lidah. Ke mana? Juga ke pangkal gigi hadapan yang di atas. Tapi dia selepas huruf ta. Dia ke dalam sikit. Ta di ujung. Dal ke belakang sedikit. Daripada makhraj ta. Misalnya. Cuba kata adik. Semua cuba. Adik. Tadi ad. Dia adik pula. Misalnya cuba adraka.
Adraka. Adraka. Adraka. Apa nak dapat? Kita dapat suara dan udara tertahan. Kenapa udara tertahan? Kerana sifat jahar. Kenapa suara tertahan? Kerana sifat syiddah. Kita lihat kepada grafik lagi sekali anak. Bagaimana pula huruf dal dikeluarkan macam mana? Itu dia tengok. Ujung lidah diangkat ke pangkal gigi hadapan yang di atas. Selepas makhraj huruf ta. Ta di hadapan, dal terkebelakang sedikit. Itu dia anak. Itu grafik yang betul. Itu dia. Baik. Sekarang kita perhatikan pula sifat-sifat yang ada pada huruf apa dia? Huruf dal. Cuba ikut semua. Ismat. Ismat. Jahar. Jahar. Qalqalah. Qalqalah. Syiddah. Syiddah. Infitah. Infitah. Istifal. Istifal. Apa arti ismat? Semua sudah tahu. Sebutannya berat. Sebutannya lambat. Ya, tidak begitu cepat. Tidak begitu pantas. Sebab apa? Dia bunyi ismat suaranya. Apa jahar? Kita sudah tahu tadi angin tertahan. Qalqalah. Kali ini ada bunyi detakan. Ada bunyi letupan. Tengok. Ada. Cuba. Ada. Kalau orang baca adraka, salah lah. Tak ada letupan dia. Tak ada punya detakannya. Ada. Lagi sekali cuba. Ada. Itu dia. Qalqalah mesti ada. Syiddah. Suara juga tak boleh keluar. Ya, tertahan. Bukan macam sin. As. Bukan macam shin. Ash. Dal. Ad. Tertahan. Infitah. Kita sudah tahu. Lidah terbuka tidak melekat ke langit ke atas. Akhirnya istifal. Huruf ini sentiasa bunyi dengan ti. Apa yang perlu kita jaga anak dalam huruf dal ini? Qalqalah. Setiap kali kita lihat dal ini, jangan syarat dia mati. Kalau berbaris, jangan kalah-kalah. Dia mati, baru ada bunyi letupan dia, baru bunyi dia pindah letakkan dia. Nak jaga satu. Yang kedua, sentiasa bunyi tipis. Jangan bunyi adraka, dia adraka. Satu pesanan cikgu lagi. Kalau dal ni mati jumpa dengan ta, masukkan dal ni ke dalam ta. Jangan baca abadatum. Kita baca, cuba semua. Abadtum. Cuba. Abadtum. 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 Sudah kita faham. Alhamdulillah. Ta sudah. Dal sudah. Kita masuk pula kepada huruf yang ketiga. Yang makhrajnya satu. Huruf ta. Huruf apa namanya? Ta. Bagaimana cara mengangkat huruf ta ni? Makhrajnya mana? Kita sudah tahu satu tempat tadi. Begitu juga diangkat hujung lidah ke tengah-tengah atas ya. Begitu ke pangkal gigi hadapan di atas. Sama tiga-tiga ni. Ke pangkal gigi hadapan yang di atas. Selepas huruf dal, dia ke belakang sikit lagi. Kali ini, kita dapati lidah, satu juzuk padanya dia terangkat ke langit keras atas. Cuba sama-sama, cuba kata out. Cuba. Out. Out. Rasa tak lidah terangkat melekat ke atas? Itu ada lain sikit pada huruf dal dengan ta yang terbuka lidah. Kalau lidah terangkat lidah ke atas. Cuba ikut. Matla'il fajr. Cuba. Matla'il fajr. Itu dia anak. Lagi sekali. Matla'il fajr. Matla'il fajr. Baik. Apa kita nak jaga sekarang anak? Sifat jahar kita nak jaga sekarang. Artinya udara tertahan. Jangan lepaskan. Out. Ada keluangan bila out. Tak mau keluang. Out. Dia terus out. Cuba. Out. Itu dia. Tertahan apa? Udara. Kemudian suara tertahan juga. Tidak boleh dilepaskan. Sebabnya bersifat dengan syiddah. Akhirnya jaga sikit. Dia ada satu sifat qalqalah. Artinya mesti dibunyikan detakan dia. Kita tengok pada grafik kita. Bagaimana huruf ta ni dikeluarkan. Lihat. Ini dia. Dia kata hujung lidah.
Kemana perginya anak? Macam tadi juga, jangan lupa. Bukan ke tengah. Pergi ke pangkal gigi hadapan di atas. Dia satu makhraj tu. Jangan kata tengah. Ke pangkal gigi hadapannya di atas. Dia selepas huruf dal. Itulah dia. Jadi kita dapat tahu sekarang kedudukan hurufnya anak. Mula-mula ta. Lepas tu dal. Lepas tu ta. Tapi ta, kita dapati lidah melekap ke langit keras di atas. Kerana bersifat dengan sifat itbaq. Dia juga mempunyai 6 sifat anak-anak. Cuba ikut semua. Jahar, cuba. Jahar. 1. Syiddah. Syiddah. Berapa? 2. Ismat. Ismat. Berapa? 3. Qalqalah berapa? Kalau 4. Isti'la yang ke? 5. Yang akhir? Itbaq. 6. Anak sudah tahu. Jahar, angin tertahan. Jangan lepaskan angin. Syiddah, suara tertahan. Ismat, artinya huruf ni berat sebutannya. Tidak boleh dengan cepat, dengan pantas. Qalqalah, apa? Ada bunyi dah? Getakan. Mesti ada. Isti'la, hurufnya mesti tebal. Bunyi tebal. Itbaq, Melekat. lidah melekat ke langit keras dia. Ya. Perhatian anak. Kalau huruf ta ni mati, bertemu huruf ta. Satu hukum istimewa di sini ada. Ta orang gemuk, hurufnya gemuk, hurufnya tebal. Huruf yang paling kuat sekali dalam makhraj ini, huruf ta lah. Sebab sifatnya yang 5 ni semua tebal. Semua kuat. Yang sederhana hanya huruf ismat saja, sifat ismat. Jadi dia kalau jumpa dengan ta, dia tak boleh masuk ke dalam idgham dia. Orang gemuk tak boleh masuk orang kurus. Apa yang boleh masuk? Yang mana tipis sama tipis dia masuk. Tetapi dia punya kegemukan dia, sifat itbaq tak boleh masuk. Sifat istifal tak boleh masuk. Jadi kalau nak jumpa macam ini dalam misal basatta, ada 3 macam bunyi tengok anak. Yang pertama kita kata ya, basatta. 1. Basatta. 2. Semua salah ni. Yang betul basatta. Cuba. Basatta. Artinya kalau dia punya sifat isti'la dengan itbaq jangan masuk. Sebab ini sifatnya gemuk, kuat, tak boleh masuk dalam ta. Cuba semua, setiap nak dengar bagaimana kita minta kepada Izzat, cuba kata basatta. Basatta. Cuba yang salah macam mana? Basatta. Basatta. Kalah ya. Kalau dia masukkan semua macam mana bunyinya? Basatta. Basatta. Ini semua salah. Cuba kita tanya kepada Zahra pula, anak-anak. Cuba perhatikan. Bagaimana huruf yang betul? Basatta. Tepat. Mana yang salah? Basatta. Ada qalqalah. Mana yang salah? Basatta. Basatta. Yang betul? Basatta. Cuba lagi. Basatta. Itu dia anak. Kalau kita jumpa huruf ta mati bertemu dengan ta, baca dengan idgham. Nama idghamnya pun ada idgham naqis. Cuba kata semua. Idgham naqis. Artinya idgham yang tak sempurna. Sebab tak sempurna, sifat-sifatnya yang 2 tak masuk. Sifat itbaq tak masuk. Sifat istifal tak masuk. Itulah kita nak jaga dalam huruf ta ketika kita jumpa ni. Ada satu misal cikgu nak. Cuba kita baca dalam surah apa nak? Allati tattali'u 'alal af'idah. Cuba semua ikut. Allati tattali'u 'alal af'idah. Apa yang kita jumpa dalam huruf yang kita belajar tadi? Huruf ta ada tak? Ada. Huruf apa lagi ada? Ta ada. Adal ada tak? Ada. Tiga huruf ada sini kita jumpa. Yang baru kita belajar sekarang. Apa kita nak buat sekarang? Ta sentiasa bunyinya tipis. Jadi tat tali'u. Jangan kata tat tali'u. Jadi dua ada ta pula. Kalau kita baca tat tali'u jadi ta semua. Kalau kita baca tat tali'u, dua-dua jadi huruf ta pula. Jadi yang ta kita tipiskan, yang ta kita tebal. Cuba allati tattali'u. Cuba semua. Allati tattali'u. Yang tebal huruf ta. Dal juga hurufnya tipis. Af'idah. Jangan af'idah. Af'idah. Dal ditipiskan. Alhamdulillah anak. Dalam perjalanan ini kita sudah dapat
bagaimana bunyi makhrajnya dan sifatnya kita dapat. Kalau kita jumpa nanti, jangan lupa kita ikut bacaannya, bagaimana yang dikeluarkan dan sifat-sifatnya. Setelah anak-anak faham dari pelajaran yang lalu tentang huruf-huruf yang keluar daripada hujung lidah, iaitu huruf ta, huruf dal, dan huruf ta. Anak juga telah mengenal sifat-sifat zati yang terdapat pada setiap huruf. Bagaimana anak dan para penonton kalau cikgu menyoal untuk menduga kefahaman daripada apa yang telah cikgu terangkan pada pelajaran lalu? Yang pertama sekali cikgu nak bertanya kepada Muhammad Izzat. Cuba terangkan Muhammad Izzat, bagaimana cara melafazkan makhraj huruf ta? Boleh ya? Cuba kita dengar bagaimana. Cara melafazkan huruf ta ialah dengan mengangkat hujung lidah ke tengah-tengah gusi gigi hadapan di atas selepas huruf dal. Seperti misal, matla'il fajr. Itu dia anak-anak yang mengangkat hujung lidah ke tengah-tengah gusi gigi yang di hadapan di atas, katanya anak ya. Selepas huruf apa tadi? Dal. Huruf dal. Apa yang telah cikgu terangkan dulu? Ya. Ada yang cikgu terangkan iaitu tengah lain, di pangkal pun lah lain. Apa yang cikgu terangkan? Pangkal ke atau tengah hari semalam? Dari pelajaran kita dulu. Ya. Tengah, sedikitlah juga, tapi kalau dapat di pangkal, makna gusi di atas gigi yang tumbuh, itu namanya pangkal. Dia terhadapan. Dal ke depan, to ke belakang. Itu dia anak. Misalnya telah berikan matla'il fajr. Tepat ya. Baik, kepada Taha pula kita nak tanya. Apakah yang perlu? Apakah yang penting kita nak jaga tentang huruf ta ini dalam sifat-sifat dia? Boleh kita terangkan? Cuba Taha terangkan apa di antaranya. Yang perlu dijaga antara sifatnya ialah ada bunyi detakan kerana beramal dengan sifat qalqalah. Ada bunyi detakan, ada bunyi letupan. Atok. Kalau bunyi at, tak betul. Atok. Bunyi qalqalah mesti dibunyikan dengan syarat dia mesti mati. Kalau hidup, talaba mana ada? Ada tapi sedikit tak kuat. Waktu dia mati baru dengar betul kuat. Atok. Itu dia. Beramal dengan sifat qalqalah, itulah ada letupan, ada detakan. Muhammad Amin, apa lagi yang kita nak jaga tentang sifat-sifat dalam huruf ta ni? Yang perlu dijaga juga cikgu, melekap satu juzuk daripada lidah ke langit keras di atas cikgu. Langit atas ini lidah anak-anak dilekapkan ke atas. Kalau tidak, ketebalan dia tidak ada kedaran. Cuba bagi macam mana bunyinya. Matla'il fajr. Tengok. Maut. Terasa anak-anak dan para penonton, lidah terus terangkat ke langit atas. Maut. Cuba semua. Maut. Naik tak? Matla'il. Matla'il. Terus. Lidah di antara tepi sini satu juzuk padanya naik ke atas. Kalau tak naik, mat jadi ta. Maut jadi ta. Mat jadi ta. Naik jadikan atas terus jadi, baru dia bunyi ta. Itulah sifat apa tadi? Itbaq. Ada dua, qalqalah mesti, itbaq mesti. Apa lagi? Kita nak bertanya kepada Suhana. Apa yang kita nak jaga supaya tepat lagi bunyi ni, sifat-sifatnya. Boleh? Boleh cikgu. Hurufnya mestilah disebut dengan tebal kerana beramal dengan sifat isti'la. Lagi satu sifat isti'la. Setiap ada huruf isti'la mesti bunyi tebal. Tambah huruf itbaq lagi tebal. Itu sebab huruf ta yang paling kuat. Dia ada tingkatan saja. Nombor 1 ta. Nombor 2 dad. Nombor 3 sad. Nombor 4 apa lagi? Za. Nombor 5 qaf. Nombor 6 apa dia? Ghain. Yang akhir sekali kha. Itu bertabat dia. Kalau kita dapat ini bertabat huruf-huruf yang tebal. Ta yang paling kuat sekali. Jadi isti'la dengan itbaq ni bukan main kuat. Amal dengan isti'la bunyi tebal. Kita tanya pula lagi kepada Mustura. Apa yang kita nak amalkan lagi? Ya cikgu, tertahan udara ketika beramal dengan sifat jahar. Jahar pula lagi.
Arti udara tak boleh lepas. Angin tak boleh lepas. Out. Tak lepas. Kalau out. Salah. Kerana dia bersifat dengan jahar. Angin tertahan. Sebab kuat perpegangan huruf kepada makhraj. Kuat dia. Kita tanya yang akhir sekali kepada Zahra. Apa lagi kita nak jaga huruf ta ni? Hendaklah tertahan suara kerana beramal dengan sifat syiddah, cikgu. Kali ini pula suara. Tadi angin. Suara juga tertahan. Artinya putus langsung suara ni. Out. Tak boleh bunyi lebih. Itu boleh. Boleh. Out tak boleh. Itu dia bersifat dengan sifat apa tadi? Syiddah. Syiddah. Kalau kita jumpa ta besok anak, jaga. Amalkan sifat-sifat ni, baru kita dapat sebut dengan tepat dan betul. Alhamdulillah. Apa yang disoalkan dapat diberikan jawapan dengan tepat. Alhamdulillah. Jadi panduan. Kali ini beralih kita terus kepada pelajaran yang baru, iaitu makhraj khas bahagian ke-13. Semua bersedia dan catat. Huruf yang keluar daripada ujung lidah juga anak. Tapi di mana tekanan tak tahu lagi. Yang terdapat pada 3 huruf ini anak. Huruf sin, cuba ikut semua. Sin. Zai. Sad. Ini pula 3 huruf. Ini susah juga ni anak. Apa hurufnya pertama apa? Sin. Kemudian apa? Zai. Kemudian apa? Sad. Ini juga di ujung lidah anak. Sad. Tengok, 3 huruf ini juga di ujung lidah. Tapi bagaimana caranya? Sin dengan mengangkat hujung lidah antara hujung gigi atas dan hujung gigi yang di bawah. Antara. Tapi dia mirip, lebih hampir kepada gigi di bawah. Cuba anak-anak semua ikut. Cuba kata S. Cuba. S. Nampak tak lidah? Di antara gigi atas gigi bawah. Tapi dia ke bawah lebih hampir. S. Lagi sekali kuat semua. S. Kita bagi satu misal. Coba. Al-maskana. Lagi. Al-maskana. Apa kita dengar anak kita dapat? Yang pertama sekali kita dapat dengar bunyi hamas. Artinya udara terlepas. Kalau terletak tangan kat mulut nampak terasa angin. Di antara sifat juga anak rakhawah. Artinya suara juga terlepas. Kalau kita ada panjang nafas sampai 1 jam, kita boleh kata Kita nak jaga juga antaranya sifat yang tipis, iaitu istifal. Jangan Lagi sekali cuba anak. Al-maskana. Cuba. Al-maskana. Ini 3 sifat, jaga sikit. Kita tengok grafik kita, bagaimana huruf sin yang tepat. Tengok. Ini dia grafik kita anak. Lihat. Hujung lidah terus diangkat antara gigi atas dan juga gigi bawah. Tetapi berhampiran sedikit kepada gigi di bawah. Nampak? Anak-anak, itu dia huruf sin tadi. Tengok lidah tu dia. Grafik. Ya, itu dia. Dia mempunyai 6 sifat atau 5 sifat anak. 6 sifat sini. Cuba ikut semua kata. Rakhawah. Cuba. Rakhawah. Ismat. Istifal. Hams. Safir. Infitah. Anak suara tahu rakhawah, suara terlepas. Tak putus. Ismat. Suara ataupun berat bunyi sebutannya. Tadi suara terlepas, kali ini berat sebutannya. Istifal bunyi tipis. Hamas angin terlepas. Safir kita sudah faham dulu. Ada bunyi keonggasan. Ada bunyi siulan. Yang betul bunyi sini, bunyi belalang. Kalau datang berjuta-juta dia pergi makan padi, tak sampai 10 minit padi habis. Dia bunyi Ini sin mesti bunyi macam itu.
Akhirnya, infitah. Artinya lidah tidak melekap ke langit keras di atas. Jadi kalau kita dapat mendengarkan bunyi ini, mengamalkan makhraj dan sifatnya, kita dapat dengar betul huruf sin. Untuk perhatian anak-anak, kalau sinnya terapit di antara huruf tebal dengan huruf tipis, kita nak jaga jangan tertukar jadi bunyi sad. Katalah dalam misal sekarang ini, kita nak juga terangkan. Tengok anak-anaknya, aqsatu. Ini dia. Aqsatu. Ini sin, huruf qaf tebal, huruf ta pun tebal. Jadi kalau kita tak baca betul bunyi aqsatu, jadi sad pula dia ni. Kan jadi sad bunyi kalau kita tebalkan dia. Jadi nak bunyi macam mana? Cuba ikut. Aqsatu. Cuba. Aqsatu. Tipiskan. Aqsatu. Aqsatu. Kalau tak jaga, aqsatu. Sebab dia ni tebal, qaf tebal, ta tebal, dia terlimpit dengan dia, maka kita terbunyi sama sini jadi sad. Jadi kita nak jaga. Katakan aqsatu. Cuba lagi. Aqsatu. Itu dia anak. Alhamdulillah. Seterusnya ke huruf yang kedua pula. Huruf zai. Caranya sama pasal satu makhraj. Iaitu mengangkat ujung lidah ke mana? Antara gigi atas dan gigi di bawah. Yang ke hadapan. Kali ini, dia ke dalam sedikit daripada huruf sin. Sin depan. Zai ke, ada sin depan, zai ke belakang sedikit. Kita dapati dalam menyebut ini kerenggangan antara gigi atas dengan di bawah. Dia tak ada rapat. Dia tak ada macam giginya rapat, dia renggang. Cuba kata az. Lagi sekali cuba az. Cuba kita lihat misalnya. Az-zaniyatu. Cuba. Az-zaniyatu. Lagi. Az-zaniyatu. Az-zaniyatu. Apa yang kita dapat anak? Tengok, lihat. Gigi renggang. Dia tidak rapat. Bukan dia renggang. Gigi renggang antara atas dengan bawah. Disitulah Zaini tadi keluar antara tempat dia. Apa kita nak jaga di antara sifat-sifat yang anak? Udara tertahan. Angin tak lepas. Kerana amal dengan sifat jahar. Yang kedua, suara kali terlepas pula. Kerana beramal dengan sifat apa? Rakhawah pula. Kemudian berbunyi tipis. Kerana beramal dengan sifat istifham. Cuba lagi anak tengok. Jaga tinggal 3 tadi. Cuba kata az-zaniyatu. Az-zaniyatu. Lagi sekali. Az-zaniyatu. Kita tengok grafik anak-anak. Bagaimana lidah. Lihat. Ini dia hujung lidah. Di mana ditekan? Di antara hujung, antara gigi di atas dan gigi di bawah. Ya? Antara hujung gigi di atas dan gigi di bawah. Tetapi gigi renggang. Atas dengan bawah dia tak rapat. Itulah dia huruf tadi. Zai. Setelah kita dapat makhrajnya dengan tepat, kita lihat grafik tadi. Kita tengok sifat-sifat yang penuh berapa dia. Zai mempunyai 6 sifat anak. Ikut semua dan catat. Cuba kata jahar. Jahar. Safir. Safir. Istifal. Istifal. Ismat. Ismat. Rakhawah. Rakhawah. Infitah. Infitah. Ingat tak apa arti jahar? Angin apa arti safir? Ada bunyi apa? Keunggasan, bunyi siulan. Tapi zai ni anak berbeza bunyi dengan sin. Zai ada getaran. Getaran. Ada. Kalau anak-anak rajin pergi dekat sarang-sarang yang ada madu tu apa namanya? Lebah. Cuba dengar bunyinya sana. Apa bunyi? Tengok dia kata. Itulah bunyi lebah tu. Yang keluar madu ni. Jangan dekat-dekat dengan rumah dia tu. Kita kena gigit nanti. Itulah bunyinya. Kalau kita sebut nanti. Az-zaniyatu. Az-zaniyatu. Mesti sebut. Istifal bunyinya tipis. Ismat bunyinya apa? Berat sebutannya. Tak pantas, tak cepat.
Rakhawah, terlepas suara az, terlepas. Yang akhir infitah, makna lidah tidak terlekat ke langit-langit atas. Apa yang kita nak jaga anak? Di antaranya jaga. Ada bunyi getaran, ada bunyi siulan kerana sifat safir. Jaga. Kalau zai mati, bertemu dengan huruf jim, diterangkan bunyi zai. Takut dia jadi apa? Campur nanti pula zai dengan huruf jim. Ya? Az-zujajatu. Az-zujajatu, Kang. Az-zujajatu, Kang. Az-zujajatu. Ya? Tazji. Kalau jumpa sama jim, jaga. Biar keluar ke huruf zai ini. Alhamdulillah. Anak sudah tahu bagaimana bunyi keluar huruf zai. Seterusnya huruf yang ketiga. Huruf sad. Makhrajnya satu. Anak sudah tahu dikeluarkan dengan cara mengangkat ujung lidah. Di antara gigi atas dan di bawah juga tadi. Ya, tapi kali ini hampir ke gigi atas sedikit. Dia terangkat lidah ke langit keras di atas. Sebab dia ada bunyi ketebalan sini anak. Ada bunyi itbaq. Kita dapat satu juzuk daripada lidah dia terangkat ke langit keras di atas. Cuba anak-anak ikut semua. Cuba kata os. Os. Cuba lagi. Os. Os. Dalam ayat ashabil fil. Cuba. Bi ashabil fil. Lagi bi ashabil fil. Bi ashabil fil. Ada bunyi ketebalan dan ada lidah kena ke atas. Pasal apa dia terlekat. Jadi kalau kata BS. Jadi sad ini anak selepas huruf zai. Sin dulu. Lepas sin bunyi zai. Lepas zai huruf sad. Sad ke belakang sedikit. Sebab itu dia ternaik ke atas sedikit. Apa kita nak jaga sikit di antara huruf sad ni anak? Yang pertama sekali anak. Sifat hamas. Ada angin dilepaskan anak. Aus. Keluar angin. Yang kedua, juga ada sifat rakhawah. Maknanya dilepaskan juga dia punya suara. Yang ketiga, jaga sikit ada bunyi siulan. Ada bunyi keunggasan. Kerana bersifat dengan sifat safir. Cuba lagi sekali anak ikut. Cuba. Bi ashabil fil. Cuba. Bi ashabil fil. Cuba perhatikan grafik. Ini grafik kita anak. Lihat. Hujung lidah ditekan ke atas. Antara gigi hadapan dan juga gigi di bawah. Ya, gigi atas hadapan dan gigi di bawah. Kali ini lebih hampir kepada gigi di atas sedikit. Dan tengah lidah, tengok ada dia. Terangkat satu juzuk daripada kalangan keras di atas. Kerana bersifat dengan sifat apa tadi? Isbaq. Kemudian kita tak sempurna lagi kalau tak sebut dia punya sifat yang penuh. Dia juga ada 6 sifat anak-anak. Cuba ikut sama-sama dan catat. Isti'la. Cuba. Isti'la. Sifat yang pertama. Hamas. Hamas. Sifat yang kedua. Itbaq. Itbaq. Sifat yang ketiga. Rakhawah. Sifat yang keempat. Safir. Sifat yang yang akhir sifat apa? Jangan lupa. Sifat ni mesti kita tunaikan. Kerana dia sifat zati yang tak boleh lengkang, yang tak boleh cerai sekali-kali. Kalau cerai tak bunyi. Isti'la artinya huruf ni kalau dia amalkan dia tebal bunyinya. Tebal. Hamas mesti udara angin terlepas. Itbaq lidah terlekap ke langit keras dia di atas. Rakhawah suara pula terlepas. Ingat tak arti safir? Bunyi keunggasan. Kalau tadi kita sin bunyi keunggasan, bunyi belalang. Kalau zai bunyi lebah. Kalau sad dikatakan bunyi suara angsa. Kalau ada siapa pelihara angsa anak-anak, dia kadang-kadang dia bunyi gitu. Os. 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 Itu suara angsa lah tu. Os. Lain bunyi masing-masing. Os. Os.
Yang akhir ismat. Bukan senang nak sebut huruf sad ini. Sebab dia berat sebutannya. Tak pantas. Tak boleh cepat. Jadi kita nak cermat, kita nak bunyi als. Als. Jadi apa kita nak jaga nak lagi? Sentiasa bunyi tebal. Kerana bersifat dengan itibak dan isti'la. Kalau sad ini anak berbaris di atas, diikuti oleh huruf alif, bunyi yang paling tebal. Cuba kata as-sabirin. Cuba. As-sabirin. Jangan baca as-sabirin. As-sa jadi sin. Alifnya pun kena tebal pasal huruf isti'la dulunya. Ini hendaklah jaga berapa ya, safirnya dijagakan, dia punya isti'la dijaga, hamasnya dijaga, kita akan dapat sebut dengan tepat anak-anak. Kalau cikgu bagi satu ayat ini, anak-anak dapat apa huruf yang ada di sini kita nak jaga. Cuba ikut semua. Alladzina hum. Cuba. Alladzina hum an salatihim sahun. an salatihim sahun. Cuba Zahara terangkan apa daripada huruf yang baru kita belajar tadi dalam ayat ini. Sad, cikgu. Sad. Sad dalam salatihim. Apa cara baca? An salatihim. An salatihim. Tebalkan dia punya bunyi. Apalagi ada huruf yang ada dalam ayat ini. Cuba kita minta kepada Mastura. Sahun, cikgu. Apa huruf Huruf sin. Sin ada lagi. Kali ini hendaklah ditipiskan pula huruf sin ini anak. Artinya hendaklah dibunyikan dengan lepaskan dia punya angin. Kemudian bunyikan lengan dia punya suara pun terlepas juga. Jadi dengan adanya kita beramal dengan sifat-sifat yang kita tahu, kita pelajari ini, kita dapat sebut dengan baik anak-anak. Alhamdulillah anak-anak. Setelah anak-anak faham bahagian makhraj yang ketiga, iaitu huruf-huruf yang keluar daripada lidah pada pelajaran yang lalu, ingat tak anak-anak hurufnya? Iaitu sin, zai, dan sad. Di samping itu anak juga telah mengetahui tentang sifat-sifat zati. Artinya sifat yang perlu diamalkan kerana sifat zati ini tidak boleh dipisahkan dengan huruf yang berkenaan. Untuk mendoga apa yang telah anak-anak faham, apa yang telah anak catat pada pelajaran yang lalu, cikgu telah menyediakan beberapa soalan. Cuba sama-sama kita perhatikan anak dan para penonton ya. Soalan cikgu nak kemukakan kepada rakan anak bagaimana jawapannya dan untuk jadikan panduan kita semua. Soalan pertama cikgu kemukakan kepada Muhammad Izzat. Cuba dengar anak. Cuba Muhammad Izzat terangkan cara melafazkan makhraj huruf sad. Ya, huruf apa? Huruf sad. Cuba bagaimana terangkan. Cara melafazkan makhraj huruf sad ialah dengan mengangkat hujung lidah antara gigi hadapan, atas dan bawah. Dan terangkat satu juzuk daripada lidah ke langit-langit keras di atas, cikgu. Betul. Tepat anak-anak. Apa yang diangkat? Hujung lidah anak-anak ayat. Di mana? Kemana perginya? Antara gigi hadapan, atas dan di bawah. Kemudian kita terasa pula di sini anak, terangkat satu juzuk daripada lidah ke langit keras di atas. Ini menunjukkan huruf ni ada yang mempunyai ketebalan atau mempunyai melekap dekat lidah, dekat apa? Ke langit keras. Ini tepat. Kalau anak dapat memberikan jawapan begini, memang tepat. Hujung lidah ini yang perlu sekali yang diangkat antara gigi hadapan, atas dan di bawah. Kemudian cikgu nak bertanya pula kepada Muhammad Taha supaya dia berikan apa di antara misal-misal yang kita boleh dapati supaya dapat kita jadikan panduan bunyi-bunyi sad ini. Cuba Muhammad Taha berikan satu misal. Misalnya bi ashabil fil. Lihat lagi sekali. Bi ashabil fil. Mana kita dapat sad anak? Bi ashabil fil. Ini sad kita dapat. Bi as. Tepat misal yang diberikan ya. Bi ashabil fil. Itulah sad yang ada di sini. Satu misal. Kemudian kita tanya terus kepada Muhammad Amin. Di antara sifat-sifat yang zati yang perlu kita amalkan apa? Di antara sifat-sifat yang begitu banyak. Ya, ada 6 sifat. Antara satu sifat apa cuba terangkan? Ketika nyambung huruf ini cikgu, udara terlepas kerana bersifat dengan hamas cikgu.
Artinya angin katanya terlepas ketika menyebut huruf sad ini kerana beramal dengan sifat hamas. Hamas artinya dilepaskan udara. Cuba kita sama-sama anak, cuba ikut bagaimana betul tak terlepas udara. Cuba kata as. Cuba. As. Ya, terasa anak. Ya, kalau kita pegang dekat tepi bibir ni, as. Ada angin terlepas. As. Cuba anak-anak dan juga para penonton cuba sama ya. Cuba kita letak tapak tangan dekat bibir ni. Cuba sekali lagi. As. Cuba. As. Lagi sekali. As. Betul. Memang angin terlepas kerana bersifat dengan sifat hamas. Satu padanya. Baik. Kita tanya kepada Suhana, apa lagi kita nak jaga tentang sifat-sifat ni? Cuba. Ketika menyebutnya, suara terlepas kerana beramal dengan sifat rikhawah, cikgu. Kalau tadi angin terlepas, kali ini suara pula terlepas. Makna tidak putus suara ni. Bukan seperti huruf yang lain. Kerana ada huruf yang lain, dia tak dapat terlepas. Ad. Tapi sad boleh. Terus begitu panjang. As. Kalau ada napas kita panjang sampai 1 jam, bunyi itu terus menerus. As. Tepat. Bersifat dengan sifat rakhawah. Rakhawah artinya suara terlepas ketika menyebutnya. Dah 2 kita dapat sifatnya. Yang ketiga, cikgu bertanya kepada Mas Surah pula. Apa di antara sifat yang perlu kita amalkan? Cuba. Ya cikgu, ketika menyebut huruf sad ini, ada kedengaran bunyi suara siulan kerana ia beramal dengan sifat safir. Lagi satu. Dia kata ada bunyi siulan. Ada bunyi keunggasan punya. Ya. Kalau tidak dibunyikan keunggasan suara ini, maka tidak tepat lagi bunyi huruf sad ini. As. Kalau kata bi'adhabil fil, bi'adhab, tak ada bunyi siulan. Jadi mesti ada satu bunyi siulan. Kerana sana dia bersifat safir. Bi'as. Itulah. Jadi anak kalau jumpa dengan sad nanti, mesti ada satu bunyi siulan. Itu dia sifat yang ketiga kita dapat. Baik. Cikgu bertanya sekali lagi kepada Zahra. Apa lagi sifat yang kita nak amalkan dalam bunyi sebut huruf sad ni? Ketika membunyikan huruf sad ini, hendaklah disebut dengan tebal kerana beramal dengan sifat ithbaq dan istidlak, cikgu. Masya Allah ya. Kalau begitu sad ni kena bunyi tebal lah. Sebab isti'la makna dia meninggi lidah. Itbaq makna melekap lidah ni ke langit keras di atas. Jadi kalau kita turunkan lidah ke bawah, huruf ni tidak berbunyi tebal. Cuba anak semua, cuba tebalkan bunyi, cuba kata as, cuba. As. Tebal. Cuba turunkan lidah ke bawah, cuba. S. S tak ada bunyi tebal, dia jadi huruf sin. Ini paling penting dalam sifat sad ini, diamalkan 2 sifat. Isti'la, itbaq. Lekatkan lidah ke langit keras di atas. Lagi sekali cuba semua. Bi ashabil fil. Cuba. Bi ashabil fil. Alhamdulillah. Segala soalan yang telah cikgu kemukakan nampak diberi jawapan dengan tepat. Seterusnya anak, pelajaran kita kali ini iaitu makhraj khas, bahagian yang ke-14 pada anak-anak. Cuba ikuti dan catat apa yang cikgu nak berikan hari ini ya. Iaitu makhraj yang akhir sekali dalam bahagian keluar daripada lidah, iaitu daripada tepi hujung lidah. Daripada tepi hujung lidah anak-anak, ujung sini ya, yang tepi ke sini ha. Ini ujung ya. Ini ujung tepi. Apa yang keluar padanya anak? 3 huruf. Sangat penting ini. 3 huruf. Apa hurufnya? Fa, Zal dan Za. Cikgu nak tulis dan catat sama. Apa hurufnya? Cuba ingat semua. Fa, cuba ikut. Fa, Zal, dan Za. Ini hurufnya. Fa, nak semua tahu ada 3 ya. 3 titik. Zal, ada titik juga. Kemudian Za, ada titik. Ini huruf yang paling penting sekali dari akhir dalam yang keluar pada ujung lidah tadi. Baik. Bagaimana caranya anak? Kita sudah tahu dia tepi ujung lidah. Tapi cara mengeluarkan macam mana pula? Catat semua ya. Caranya ialah dengan mengangkat tepi hujung lidah ke hujung gigi hadapan di atas. Bawah tidak.
Cuba. Tengok. Dan perhatikan lidah cikgu. Tengok ya. Cuba sebut tengok. Cuba sebut semua. Hujung gigi hadapan. Keadaan huruf ini, kita nampak lidah terletak antara gigi atas gigi bawah. Kalau kita matikan huruf tani. Cuba tengok. Cuba. Lagi sekali. Itulah. Kalau ada orang sebut allazina, tak betul. Mesti allazina. Ya. Qalat. Cuba semua sekali lagi, cuba sebut kata qalat. Kalau tak ada tarik lidah, qalat jadi sin nanti. Itu caranya anak. Kalau kita perhatikan tentang huruf tani anak pula, suara terlepas tidak terputus kerana sifat rakhawah. Bunyinya tidak putus suara. Dan bunyi juga kita dapati tipis kerana bersifat dengan sifat istifal. Baiklah, sekarang mari kita tengok grafik. Bagaimana tengok grafik ini mengangkat lidah, ujung lidah, ya. Itu dia anak. Tengok, ini namanya tepi lidah, ya, tepi hujung lidah. Ke mana diangkat tengok? Diangkat ke hujung gigi hadapan di atas. Itu dia tengok. Bagaimana grafik ni? Lidah yang tepi hujung diangkat ke? Ya, itu dia. Kemudian kelihatan kedudukan lidah anak-anak terletak di antara hujung gigi atas dan hadapan dan di bawah. Nampak anak-anak? Itulah grafik kita, ya. Yang menerangkan dengan lebih apa? Tepi hujung lidah tu, dia tekan ke hujung gigi hadapan di atas. Kita dapati keadaan gigi terletak, ya, di antara lidah tu terletak tengah-tengah betul. Alhamdulillah. Kalau anda dapat menyebut huruf sa begini, sudah tepat. Kemudian kita nak tahu anak-anak, di antara sifat-sifat yang perlu diamalkan kalau tidak huruf sa ni tidak dapat disebut dengan begitu baik. Tidak dengan fasih. Cuba ikut semua. Yang pertama. Cuba kata istifal. Istifal. Itu yang pertama. Yang kedua, infitah. Infitah. Yang kedua. Hamas. Hamas. Yang berapa? Yang ketiga? Rakhawah. Yang keempat. Sifat yang kelima, ismat. Ada 5 sifat. Kita tentu tahu istifal, huruf ini sentiasa berbunyi baik. Infitah, lidah terbuka tidak terangkat ke langit keras dia. Hamas sepertinya angin udara terlepas. Rakhawah artinya suara terlepas. Ismat anak-anak nak jaga sikit. Anak semua faham ismat, huruf ini sebutannya berat. Huruf tidak dapat begitu disebut dengan begitu pantas. Disebut begitu dengan cepat ketika disebut. Kerana sifat ismat ini sangat perlu. Untuk perhatian anak-anak. Jika huruf sa ini mati, bertemu dengan huruf zal, hendaklah diidghamkan. Ini menurut riwayat hafaz dari tariq Syatibiyah, hendaklah sa ini dimasukkan ke dalam huruf zal. Apa misalnya? Tengok, sa jumpa dengan zal. Yalhadzalika. Cuba semua ikut. Yalhadzalika. Masukkan huruf zal dalam mana? Huruf sa dalam zal. Jangan bunyi sa lagi kerana idgham. Cuba lagi dengar. Yalhadzalika. Yalhadzalika. Kalau kita jumpa dengan huruf sa, mati jumpa zal, masukkanlah. Itu dia huruf yang pertama tadi, huruf sa. Seterusnya kali ini kita masuk pula kepada huruf yang kedua, iaitu huruf zal, anak-anak. Zal ini juga keluarnya dari tempat yang satu makhraj, iaitu dengan mengangkat tepi hujung lidah ke hujung gigi di atas yang di hadapan. Tetapi dia selepas huruf sa depan, dia ke belakang sedikit. Cuba sama-sama ikut bagaimana bunyi. Cuba tengok. Cuba kata al. Cuba. Al. Lagi sekali. Al. Itu dia. Dia ke belakang sikit aja. Bunyinya ada lebih kurang juga sama, tetapi dia ni ada sedikit lain dalam sifatnya. Jadi apa kita nak tahu sekarang anak? Zal terkebelakang sedikit. Kalau ke depan sikit aja dia sa.
Kalau belakang sikit jadi zal. Cuba dengar misalnya. Kalau kita dengar ada baca dalam ayat Quran dia berbunyi, cuba kata wadhkuru. Coba. Wadhkuru. 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 Apa kita nak buat? Tepi hujung lidah ditekankan ke hujung gigi hadapan di atas. Anak-anak sudah tahu juga ya. Dia ke belakang sikit daripada huruf tha tadi. Apa kita dapati anak-anak? Perbezaan dengan huruf tha tadi. Kali ini dia kena tahan angin. Udara kena tahan. Kalau tadi kena terlepas. Kerana bersifat dengan jahar. Udara kena tahan. Tapi suara terlepas sama. Kerana bersifat dengan rekhawah. Dia juga ada berbunyi keunggasan. Ya? Sama lebih kurang. Tetapi dia juga tipis. Sama tipis. Kerana bersifat dengan istifal. Sekali lagi cuba ikut semua. Wadhkuru. Coba. Wadhkuru. Lagi sekali. Betul-betul tengok lidah. Kemana perginya? Wadhkuru. Wadhkuru. Untuk lebih lagi terang dan tepat, kita tengok grafik. Ini dia grafik kita tengok. Bagaimana tepi lidah anak-anak. Ya, tepi hujung lidah kita tengok. Terus diangkat. Kemana perginya? Ke hujung gigi atas di hadapan. Tapi ke belakang sedikit daripada huruf tha tadi. Itu caranya kalau nak membaca dari huruf zal atau melafazkan punya zal, begitu keadaannya. Ini grafik kita dia. Baik, berapa sifat yang terdapat pada huruf zal ini? Sama juga ada 5 sifat. Cuma bezanya di antaranya dia ni sifat jahar. Di sana dia sifat apa? Hamas. Ini saja bezanya di antaranya. Yang satu keluarkan angin, tha, yang ini kena tahan angin. Apa sifat yang 5? Cuba ikut semua. Istifal. Jahar. Infitah. Rakhawah. Ismat. Itu dia anak-anak. Jadi ismat kita sudah tahu bunyinya adalah begitu berat, ya, dan tidak dapat disebut dengan cepat dan tidak dapat disebut dengan begitu pantas. Tapi anda ingat, lidah mesti melekat, jangan kali-kali melekat ke langit keras di atas. Ya, seperti ke huruf zal, jangan lekatkan. Kerana beramal dengan sifat infitah.